Tiga suspek termasuk dua wanita melarikan diri sejauh kira-kira 50 km dari Senawang sehingga ke Kajang, Selangor sebelum diberkas polis. Ketua Polis Daerah Seremban berkata, hasil pemeriksaan polis menemui satu bungkusan dadah disyaki jenis syabu di dalam kenderaan dinaiki suspek. Difahamkan, ketika membuat tugas rondaan pihak polis mendapati sebuah kenderaan Honda HR-V yang mencurigakan di Jalan Seremban ke Tampin. Namun, suspek tidak memberikan kerjasama ketika diminta untuk pemeriksaan dan memecut untuk melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Polis mengejar suspek dari Jalan Seremban ke Tampin sehingga ke Taman Kajang Mewah sebelum kenderaan dinaiki suspek terbabas dan melanggar dua kereta di kawasan perumahan. Hasil pemeriksaan mendapati turut ditemui satu bungkusan yang mengandungi dadah disyaki jenis syabu dan semakan mendapati suspek mempunyai 23 rekod jenayah membabitkan pelbagai jenis kesalahan. Oh, polis tengah kejar. Kejar kereta. Kereta. I think isi. Laju juga.